Assalamualaikum Puan. Hari ini saya akan menemuramah rakan pembelajaran saya, iaitu Saudari Wan Auni Tasnim binti Wan Ghazali Alliance Wan Zaid. Jadi saya akan temuramah dan tanya sebanyak, dalam saya tengok 17 soalan lah. Soalan berkenaan dia punya Saudari Tasnim punya personality, perkembangan fizikal, kognitif dan juga sosio emosi dia. Okay, jadi selamat tengah hari. Sebelum tu boleh tak ceritakan sikit tentang diri saudari? Contohnya nama, kita tak formal sangat lah. Boleh tak kau ceritakan nama kau, nama samaran, umur, latar belakang family and minat. Okay, nama saya Nama nama saya Wan Auni Tasnim binti Wan Ghazali Alliance Wan Zaid. Dan biasanya kalau kawan-kawan panggil saya Tasnim, ada juga yang panggil Anim. Kalau family ni saya ada banyak nama samaran. Okay, contohnya macam dia bermula dengan dulu kan saya Tembam. Saya Tembam. Jadi family saya ni dia samakan dengan adalah seorang ni. Jadi dia panggil saya Cik macam tu. Okay, jadi saya berasal dari Kelantan. Okay, lepas tu saya minat saya suka sangat mengajar. Suka mengajar. Jadi saya berminat untuk jadi cikgu. Suka sangat mengajar. Ni menipu ke betul? Tak, betul. Suka sangat mengajar. Saya suka mengajar. Saya rasa saya suka budak-budak. Saya suka bagi ilmu yang saya ada tu dekat orang. Faham. Kelantan tu kat mana? Kelantan tu dekat Tumpat. Dekat Tumpat, Kelantan. Tumpat ni dekat dengan, kalau kenal lah, Masjid Warisan yang dia dibina tanpa paku. Dia tak ada paku, dia just kayu je. Takpelah, saya tak tahu. Kenapa saya tak pernah pergi Kelantan. Tak apa, nanti saya bawa awak. Boleh. Okey. Jadi dah sedia ke saya nak tanya lagi 16 soalan? Saya cuba jawab yang mana saya boleh jawab. Jadi dulu kau dekat sekolah, macam mana rutin harian kau dekat sekolah? Kau ni seorang yang aktif ke ataupun senyap ke? Macam mana? Okay, dulu saya seorang yang sangat senyap, introvert gila. Masa dekat sekolah rendah ke sekolah menengah? Tu masa sekolah menengah. Sekolah rendah saya dari dulu sebenarnya saya introvert. Saya kurang bercakap, kurang bergaul. Dekat sekolah rendah tu memang saya punya tahap introvert tu memang sampai tak pergi sekolah sebab takut nak bergaul. Pernah. Banyak kali tak pergi sekolah. Kamu sekolah rendah. Lepas tu naik sekolah menengah tu okey lah sikit. Saya dah reti nak bergaul dengan orang. Lepas tu kan kita kena hadap PKP tu. So time tu memang saya punya mental tu macam tak stabil sangat. Jadi masa tu saya, adakah sebab faktor PKP ataupun tekanan belajar sebab susah nak belajar ke? Saya rasa waktu PKP pun sebabnya bila duduk kat rumah kan duduk seorang-seorang, lepas tu berkurung. Jadi bosan, tak tahu nak buat apa. Lepas tu selalu tengok phone, so kadang terpengaruh. Contohnya macam ada, kalau zaman dulu kan ada yang cakap depressed lah apa semua. Jadi benda tu kadang saya sendiri jadi terpengaruh. Macam tu. FOMO. FOMO. Lepas tu bila dah naik tingkatan 4 tu saya mula bergaul sana sini, macam tu. Jadi masa tingkatan 4 tu dah macam dah berani tegur orang ke? Saya dah berani tegur orang, saya berani cari topik lah. Sebab dulu kalau bercakap berdua ke, saya tak tahu nak cari topik macam mana. Saya tunggu orang tegur dulu, dan cara saya jawab pun saya jawab macam sepatah je. Sekarang saya macam tahu macam mana nak bercakap, nak bergaul, nak cari topik. Adakah sebab faktor masa IPG ataupun macam mana?
Masa Adakah IPG. bukan masa saya, adakah sebab awak masuk IPG lah, sebab awak tahu awak ni bakal guru, jadi awak kena jadi awak rasa awak kena lawan. Ya betul. Saya sebab kalau nak jadi cikgu kan, dia kalau kita senyap tak boleh juga. Jadi saya kena paksa diri saya tu untuk jadi extrovert, untuk bergaul dengan orang. Macam tu. Faham. Okay, jadi kita bergerak kepada soalan seterusnya lah pula ya. Jadi kalau dulu macam mana kau nilai tahap kesihatan kecergasan fizikal yang sekarang daripada dulu sampai sekarang? Maksudnya dulu ni jenis yang bersukan ke ataupun sampai sekarang bersukan ke memang sebaliknya? Kalau start sekolah rendah ke? Boleh daripada Okey, kecil, kalau, daripada kecil. Kalau sekolah rendah tu sebab sekolah saya dia tak ramai pelajar. Ada 2 kelas je setiap tahap tu. Okey, jadi masa tu kalau masuk sukan apa, sukan bola jaring ke bola baling, memang dia akan pilih orang yang sama. Jadi kalau sekolah rendah tu saya banyaklah masuk sukan. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, saya dah berkurang sikit. Maksudnya jarang masuk sukan. Sebabnya dulu saya fikir macam ada orang yang lagi better, lagi pandai. So macam tak apalah, kalau masuk pun saya macam tak reti juga. Macam juga tu. Sekarang pun saya macam dah masuk IPG ni, saya cuba untuk bersukan. Macam tu. Contoh sukan yang kau buat? Contoh dekat sini. Kat sini saya lompat jauh. Okay. Saya jogging. Saya jogging dekat kawasan rumah. Puan, ni menipu ni Puan. Betul Puan. Puan ni menipu. Saya dah mengamalkan gaya hidup sihat. Okay. Maksudnya memang tak aktif sebabnya faktor mindset kau fikir ni ada orang lagi pro, ada orang lagi pandai. Jadi tak apalah, kalau masuk pun tak terpilih juga. Sebab faktor tu bukan pernah tak rasa macam nak cuba buat, tapi tapi sebab mindset macam tu menghalang. Saya rasa sebab mindset saya macam tu. Sebab saya ingat macam kalau saya masuk pun, saya rasa saya akan jadi yang paling tercorot. Sebab saya tengok orang lain macam aktif, ada yang macam badan, kadang faktor badan pun saya rasa salah satu sebab kenapa saya tak masuk. Tak adalah ni sangat. Saya sikit. Rasa macam ada lelah. BMI normal kan? Normal. Sebenarnya saya macam ada lelah sikit. Jadi saya takut kalau saya masuk tu saya stamina lah. Faham. Ya, betul. Kalau macam dulu, kau ni jenis aktif tak? Aktif tak dalam macam aktiviti sukan atau koko dekat sekolah? Ataupun kalau dekat sekolah kan dulu macam ada 3 kan? Ada sukan, ada uniform, kelab. Aktif tak dalam 3-3 tu? Saya aktif dalam pengakap. Jadi pengakap tu saya selalu pergi berkhemah. Lepas tu cara nak pasang khemah tu macam mana, cara nak buat. Nampak tak yang dia buat tempat duduk tu dengan buluh? Yang tu saya belajar. Yang tu macam-macam lah kita orang buat dengan buluh tu. Pergi tu kalau dulu tu pergi tu sebab memang suka ke ataupun memang terpaksa? Cikgu pilih. Okey, dulu mula-mula tu saya terpaksa. Sebabnya cikgu penasihat tu cikgu favourite saya. Jadi saya masuk sebab tu. Atas nak cikgu, cikgu. Lepas tu mula saya tak minat pun. Tapi lepas lama-lama macam kita orang spend time together untuk pasang khemah dan sebagainya, saya jadi minat. Faktor kawan-kawan? Ya juga. Sebab kawan-kawan saya pun ada yang macam dia Kejap Puan. Kejap. Sorry tau. Tak apa. Lepas tu kawan saya pun macam galakkan saya untuk masuk, untuk pergi perkhemahan tu. Sebab saya jenis yang saya tak boleh pergi Paksa tak dengar. Jadi saya tak boleh pergi kat mana-mana tempat. Contohnya pergi dekat camp tu seorang-seorang. Sebab saya kan dulu saya lahir introvert. Saya sangat introvert. Tapi sebabkan ada kawan saya tu,
saya rasa saya punya keyakinan tu tinggi sikit. Dah naik sikit lah. Saya rasa selesa lah. Tu. Faham. Okay, aktiviti pengakak. Lepas tu kalau sekarang awak rasa awak ni jenis yang awak pula. Kau ni jenis yang macam kalau soalan ni, jenis yang ready tak nak hadapi cabaran fizikal. Contohnya contoh kita pergi hiking Bukit Maras. Kau ni jenis yang contohnya cepat letih ke, ataupun ada masalah lutut ke, apa ke, ada rasa gitu tak, ataupun yang mempengaruhi aktiviti tu. Maksudnya kalau pergi hiking kan, ada tahap kesihatan yang rendah ke macam mana? Tahap kesihatan macam mudah penat macam tu. Kalau saya rasa saya jenis yang mudah penat. Sebabnya dulu mami saya pernah cerita yang dulu saya pernah ada lelah. Lepas tu sekarang dah okey dah. Cumanya kalau buat aktiviti lasak ke apa, saya cepat penat. Dan kadang-kadang je lah, kalau penat sangat saya jadi sesak nafas. Ya, tapi sekarang okey dah. Jadi adakah contoh lepas pada pergi hiking, lepas tu esoknya ada kelas, adakah benda apa yang jadi semalam tu mempengaruhi sesi pembelajaran kau dekat dalam kelas? Tak. Saya cuma kalau fokus tu taklah. Maksudnya boleh fokus. Kalau cikgu ajar pun boleh tangkap lagi ke? Boleh. Saya boleh tangkap. Boleh tangkap lagi. Jadi awak rasa kan, awak apa lagi? Jadi kau rasa pada pandangan kau lah, macam mana cikgu kau boleh tolong kau untuk untuk tolong. Kan kau punya tahap perkembangan kau kan lain dengan kawan-kawan kan. Kau rasa macam mana cikgu kau boleh tolong? Maksudnya kau ni jenis yang mudah penat. Kalau seorang lagi dia jenis yang hyperaktif. Jadi kau rasa macam mana cikgu nak tolong dari segi, contohnya kalau nak bagi fokus dalam kelas lah. Fokus dalam kelas. Fokus dalam kelas, tolong. Saya rasa cikgu boleh buat ni kot, aktiviti yang saya ni jenis tak boleh nak fokus. Contohnya saya kena ada something yang boleh tarik minat saya. Maksudnya bukanlah hiburan, tapi macam cikgu tu buat aktiviti ke jadi adakah kau ni jenis yang kan kita tahu ada 3, kinestetik, auditory dengan visual. Jadi kau ni tergolong dalam kategori mana? Saya rasa saya tergolong dalam auditory ke visual? Sebabnya kalau jawab exam ke apa, saya nampak benda tu. Sebab saya akan nampak apa yang saya baca tu. Saya akan ingat macam ni dia akan duduk kat mana, di sini dekat mana, macam tu. Saya tak boleh dengar je. Saya tak boleh. Dia kena tengok semua. Kalau dengar, saya macam masuk sini, keluar sini. Faham. Saya kena tengok. Okay. Lepas tu kalau lah contoh kita kan baru masuk IPG kan, tak ada dah masuk. Baru masuknya dah degree. Mesti ada subjek yang kita tak tahu kan. Lepas tu macam mana kau cuba sesuaikan diri, cuba untuk fahamkan topik baru. Kau tak pernah jumpa tapi kau cuba fahamkan. Contohnya kau ni lagi suka baca topik tu ke, ataupun tengok video-video ke, ataupun buat latihan je. Maksudnya tengok latihan puisi macam tu. Kau jenis yang mana? Kalau saya jenis yang saya akan baca sampai saya faham. Lepas tu saya buat latihan. Sebabnya saya kan saya visual. Jadi saya kena buat latihan tu menandakan yang saya nampak benda tu dan saya ingat apa yang saya dah jawab tu. Faham. Jadi soalan yang seterusnya, kau ni cenderung ke arah
subjek-subjek yang abstrak tak? Macam science and math. Saya rasa saya lebih kepada sains kot. Sebab saya tak suka something yang Okay, suka sains. Compare to bahasa? Dia ni, okay, sains dengan math dulu. Nanti awak pilih. Sains dengan math, pilih yang mana? Sains. Sains bahasa? Bahasa. Bahasa dengan BI? Bahasa. Okay. Sebab tu bahasa Melayu. Ya. 15. Okay. Faham. Jadi bila kalau kan ada pilihan kan yang tadi tu. Jadi kan ada subjek yang kau tak pilih. Jadi macam mana kau kau tak suka tapi kau kena belajar juga. Macam mana kau adapt dengan situasi tu? Okey, jadi puan dah selesailah soalan interview saya. Tadi saya ada record separuh. Lepas tu dekat dalam phone saya ada recording. Dan kat sini ada sedikit maklumat yang saya catat lah pasal perkembangan dari segi fizikal dia, kognitif dia dan social emosi dia. Jadi saya rasa itu saja untuk sesi temu bulan ni. Terima kasih saudari Auni kerana sudi menjadi rakan pembelajaran saya. Jadi terima kasih.